Mas, bisa foto wedding nggak untuk tanggal 10? Bisa kak. Harganya kira-kira berapa? Nak nego lah ni, nak nego. Okay. Budgetku cuma 3 juta. 3 juta. Daripada 900,000 ke 3 juta. 3 juta convert ke Malaysia banyak ke? Lepas tu, kau tahu tak sebab macam gini lah kadang-kadang antara buyer dengan seller tu macam malas antara harga tau. Cuba seller akan cakap macam ni lah. Bagilah harga yang, orang kata yang harga apa je kak? Bagilah harga yang boleh dengar. Kalau buyer lah, bagilah harga yang boleh dengar. Lepas tu kalau seller pula cakap, bagilah harga yang orang kata berpatutan. Kena berpatutan, jangan berendah sangat. Macam tu. Cuba takut macam gini lah. Macam gini. Oh, kalau dia tertekan send tadi, rugi 2 juta 100. Inilah mengapa kita tidak dianjurkan fast respon. Oh, patutlah seller ni bila kita mesej lembab, kadang-kadang lembab je. Aduh.